Dan sesungguhnya Tuhanku berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya bila aku memutuskan sesuatu keputusan, maka ia tidak dapat ditolak. Dan sesungguhnya aku berikan kepadamu untuk umat, iaitu aku tidak akan membinasakan mereka dengan kemarau yang umum. Tuhan kata, wahai Muhammad, bila aku putuskan sesuatu tak boleh nak tolak. Maksudnya bila Tuhan takdirkan sesuatu, qada', putuskan sesuatu dengan qada' yang mubram. Hak tu hak tak boleh tolaknya. Qada' ada dua, qada' mu'allaq dan qada' mubram. Hak mu'allaq tu boleh lagi, dia tergantung. Hakikat Tuhan tahu dah, Tuhan tahu dah, kita yang tak tahunya. Benda ni tergantung. Kalau orang ni usaha dengan cara ni kena, dia boleh selamat. Misalnya kalau kita kata sakit lah, sakit tu boleh mati. Tapi kalau dia kena jumpa, dia ubat, dia boleh tak mati. Kalau nak kira keadaan biasa pun mati, dia boleh tak mati. Boleh. Hak tu bergantung kepada usaha misalnya, bergantung kepada doa misalnya, boleh. Tuhan tahu dah. Dari segi ilmu dia tahu tu tidak bermakna dia paksa. Dah. Semua kita tahulah. Kita tahu kan, kalau pisau ni, kalau buat tak tu, kalau luka kena tangan kita tahu dah. Apa yang nak gerak tangan, nak iri tangan tu apa je. Jadi kita tahu dah kan, pisau tu boleh buat belah timun, boleh buat iri daging, boleh buat macam-macam. Iri tangan pun boleh. Tahu, kita tahu kan. Tapi manusia sendiri dengan sifat semula jadinya nak menyelamatkan diri dia, tak sakit, ada akal pula apa yang nak iri tangan. Kecuali budak-budak hak gila, tak tahulah. Kalau hak cerdik, dia tak akan iri tangan dia dengan pisau tu. Jadi dia ikhtiar dia tu ada situ tu. Tuhan tidak paksa. Kalau dia nak iri tangan dia boleh. Kalau kita kata Tuhan halal lah, mesti orang bila nak iri tangan tak jadi. Ni dah kena. Itu makna dia tak ada paksa. Dia tahu, bukan bermakna dia paksa. Bukan bermakna dia paksa. Tu pilihan orang. Pilihan tu siapa dia buat? Tuhan juga. Tapi kita tak ada sera pun. Tuhan kawal kita, sekat kita, halal kita, tak ada bahasa. Betul-betul kita bahasa kita. Setelah tu benda ikhtiar, hak dia usaha, orang panggil usaha ataupun ikhtiar, itu kita serah betul-betul macam hak kita, tak ada campur tangan dia. Pada hakikatnya sifat tu Tuhan juga buat, bui kita. Itulah makna takdir dia tentukan kita tu bersifat lagu tu. Tidak serupa malaikat, tak boleh nak pilih. Hak tak molek tak boleh, dia tak reti nak pilih. Hak tak molek, dia hanya pilih hak molek saja. Tuhan buat gitu. Tuhan tidak takdirkan kejadian dia tu ada sifat memilih tadi. Tak ada. Tuhan sudah buat dah lagu. Maha kaya dia boleh buat lagu tu. Dia nak buat pula dalam manusia. Hak ada pilihan. Nak pilih hak buruk boleh, nak pilih hak molek. Tak ada terasa terhalang ke mana-mana. Kalau ada halangan pun kerana kesedaran agama, ada iman, ada peraturan, kita tahu benda ni tak boleh, kita tak buat lah. Tapi semua tu masih dalam ikhtiar manusia. Jadi hak maksud sini qada' di sini hak tidak boleh ditolak tu qada' mubram. Mubram maknanya hak sudah putus. Hak lagu ni kok mana-mana tak boleh pergi. Cuma kita tak tahu. Oleh kerana kita tak tahu, dia suruh kita ikhtiar. Kita tak tahu atas kita ni hak kena sakit ni di sisi Tuhan yang putus dah ke muktabak lah kita kata. Kita tak tahu. Boleh jadi mubram, boleh jadi mu'allaq. Hak sakit ada pada kita. Jadi kita kena usaha. Kalau hak sudah Tuhan tertudah orang ni tak sia, buatlah mana-mana, jumpa siapa pun tak sia. Dengan sebab tu dia mati, makin mati. Tak boleh gitu. Dia tak akan mati dengan sebab lain. Akan mati dengan sebab tu juga. Kalau kata mati aksiden, tak naik kereta sekali habuk, jaga diri, dia akan ada ketika dia naik. Kalau Tuhan sudah tertudah gitu, dia akan berlaku. Tak boleh lagi. Itu maksudnya. Ni ikhtiar lah ke mana pun tak boleh. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Supa je. Oleh kerana kita tak tahu, itulah kita kena usaha. Dan aku berikan kepada umatmu. Ni contoh. Qada' mu'allaq. Tak tahu. Tuhan putus lah ke mana kepada untuk umat Muhammad ni hanya beberapa perkara. Tak tahu. Bila Nabi minta, Tuhan pun beri. Mana sebelum pada tak jelas tu. Dia kait dengan minta. Dengan sebab minta. Yang ulama ni ambil buat istilah gini-gini, ambil mana? Adakah Nabi sebut qada' mubram lagi tu? Qada' mu'allaq tak ada. Itu istilah ulama buat. Masalahnya ulama ambil mana? Bila kata ulama ni, dia mestilah rujukkan dia Quran dan Sunnah. Misalnya, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu. Itu contoh qada' mubram. Itu dalil qada' mubramnya. Bila aku sudah putuskan sesuatu keputusan, ia tidak boleh ditolak. Mana hal tu tetap. Itulah maksud qada' mubram. Contoh qada' mu'allaq. Sesungguhnya aku berikan kepadamu untuk umat, iaitu aku tidak akan membinasakan mereka dengan kemarau yang umum. Tadi Nabi minta kan? Nabi minta ni. Kalau sudah pasti dia minta agak dia. Tak pasti lagi lah. Boleh jadi gini, boleh jadi gini. Dan Tuhan terima. Nampak sini
Lepas Nabi doa tu, dia royak. Mana nampak keadaan tu tergantung. Itulah asas kepada ulama kata qada muallaq. Inilah asas. Lepas pada Nabi minta tu barulah dia royak. Baru dia hak dia nak royak. Berapa banyak lagi hak dia tidak royak. Hak dia tidak royak tu kita kena faham diri lah. Kita kena faham diri kira-kiranya kalau mengikut doktor lah. Doktor kata mati ni. Keadaan lagu ni mati. Kecuali kalau dia jumpa ubat yang sesuai dengan dia, doktor kata. Lepas tu usaha tak mati. Tu muallaq lah tu. Kira-kira tu boleh jadi di sisi Allah sebenarnya muallaq dengan ada usaha. Nampak. Maknanya ada tergantung, ada keadaan tertentu.